Hai guys, hari ni nak bergerak, baru nak pergi berjalan. So hari ni nak memenuhi undangan perkahwinan kawan adik ipar kepada kawan suami saya di Jempol katanya. So selepas tu saya ingat saya nak pergi jalan, nak beraya kan. Baru ada kesempatan. So hari ni I rasa fresh daripada sebelum ni, rasa macam penatnya tak boleh bincang. Agaknya penat tu sebab saya rasa musim panas kot. Barulah tengok nak bergerak, nak berjalan hari ni. So hari ni adalah audit bersama dengan family, dengan anak-anak, dengan suami. So nak pergilah bercuti bawa diorang ni, supaya diorang tak adalah boring sangat kan. Hari ni ada 2 je kan, satu lagi dekat depan rumah ada buat open house. So kita tengok sempat, kalau kita sempat sebelum tu kita singgah lah. Kalau tak kita ni lah, kita teruskan perjalanan kita nak tengok anak. Tandas pun bawa telefon. Tiba-tiba rokok. Takut anak tu sorek. Sorek. Anak dia apa nak keluar lah bukan pun. Baju dia. Ebo. Hai. Hai. Okey. Janganlah. Kakak cakap kakak nak buat vlog. Vlog ni. Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan pergi kenduri. Kenduri apa tak tanya? Kenduri kawan ayah. Kawan Hamdan. Ya? Senang lah. Tengok, I dengan pandu. Payahlah kacau. Tak akam. A few moments later. Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan pergi kenduri, tapi jauh sangat dekat Negeri 9. Nogori 9. Nogori 9. Negeri 9, tapi I tak pandai suara ke Negeri 9. Kalau bilah. Korang cuba korang test suara apa Negeri 9 ni. Tak test macam pula. Ayah pandai. Macam mana ya? Tak pandai. Tak pandai tadi? Dah pandai dah? Nogori 9. Korang pandai tak cakap Negeri 9? Cuba komen. Komen apa? Bajolom. Cerobak je. Hal. Okay, dah sampai. Tempat dia kat depan. Tempat dia kat depan sikit tu. Dah sampai dah. Jadi perlukan sedikit masa. Terus menunggu sudah tuan-tuan.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى Kamu tak ada. Apa dia? Tak ada. Itu masuk lagi betul. Tak ada. Itu masuk lagi. Hijau tu. Hijau tu dekat ni, dekat cendol, dekat Ambil air. hijau. Dia masih ambil. Sibuk buat subuh. Jadi tadi sekarang kita masuk kepada rombongan kita dan pasangan pemimpin kita. Lalu kita tunggu 1, 2 dan 3 wilayah kita. Semoga kita berdoa semoga ikatan ini tentang hingga sehingga diberi kasih sayang kesabaran dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Kau dia ni. Kubang. Sedap sangat. Kubang. Ha? Kubang. Tadi dah habis dah makan. Tadi. Bukan. Tapi ada masih nak lah. Kita dah mukbang. Ni anak yang bungsu makan. Anak bujang nampak tu. Tak habis lagi makan. Bujang yang bujang tu tak habis lagi makan. Ini pun makan nampak ah. So kita tunggu relax-relax dulu. Next destinasi kat mana. Dekat sini makanan memang tak payah pergi tempat yang kampung. Orang kampung ni kan. Kita orang kampung ni dia macam makan sendiri semua tu. Tengok WhatsApp kan. Ini lain ada banyak space kepada sayur scoop. Biasa memang sayur sebab apa anak kampung ada apa dia makan menu kat sini tempat yang saya pergi lempir kan dia bila pergi dia shower ke-15 ni biasalah kalau pergi tempat-tempat yang ni orang mungkin tahu lah kan kita tak pernah nanti tempat mana lagi macam nak Melaka macam ni ada mak buat tu Melaka tu nak mencari panah shake panah shake sibuk sangat nak nak makan nak minum air coconut shake kalau nak meredah kalau jalan jam tengok keadaan macam mana coconut shake saya nak pergi ke PD dua tempat tu dululah. Hari kita shower ke-15 ni biasalah shower ke-15 ni mesti lah mesti ramai kan tapi bila dah ramai ni jalan tu dah biasa dah pergi 2 jam dari 2 jam so hari tadi pun sepatutnya dalam map tu 1 jam lebih daripada rumah saya tapi bila keadaan jam ni keadaan raya ni kadang-kadang di jam sejam lebih 2 jam sampai sini pun 12 jam jadi Dah nama kena kahwin. Orang eteng dah sekejap je. Ada sikit je. Ini Tapi tengok tempat juga. Tampang ni paling sedap. Mari. Patut tak? very not big Wah, sikit je. Oh ya, ada pun sedap. Tapi saya tak ada. A few moments later. Hai guys, dah sampai. So lokasi saya kata nak pergi Melaka ni kan tak jadi. So nak pergi, terus pergi ke PD. So tempat yang saya pilih PD saya kena ada pantai. Sebenarnya kan nak pergi bandar ke nak pergi pantai. Nak pergi bandar ke nak pergi pantai. So saya memang suggest saya masuk ke pantai dan dia pergi ke pantai lah kan. Ni dia.
kat sini tempat dia kalau nak tengok sunset, memang kat sini lah tempat dia. Nampak tak turun dah. Jadi kalau tengok sunset dekat sini lah. So kadang-kadang kalau stres bekerja tu, memang inilah tempat saya duduk. Tempat relax, santai, nak tenang kan. Tempat-tempat ni kalau nak pergi, kalau katalah pergi ke Melaka pun, saya akan singgah juga dekat sini. Akan cari tempat pantai. Korang macam mana? Tapi tak ada mandi sebabnya random nak ke sini kan. Anak-anak pun kata kenapalah tak bawa, ibu kenapa tak bawa baju kan. Diorang tak boleh tengok pantai juga. Diorang mesti nak mandi kat sini. Tadinya kakak dengan dia just duduk je kat sini, dengar je bunyi-bunyi alam kat sini, bunyi-bunyi pantai, air laut tu. Nanti next kita datang lagi. Nasib baik ada okey. Diorang kata kenapalah ibu tak ada bawa baju, ibu tak pergi ke sini. Kalau tahu pergi sini kita orang nak mandi. Diorang mesti nak mandi kan. Tak apa. Kita next boleh pergi. Okey. Ni nanti saya tunjuk kawasan ni sekejap Ni ada juga aktiviti yang kita nak buat. Tapi mostly tempat ni macam privacy jugalah. So kita pergi kat sini, buat kat sini je. Dah berakhirlah trip untuk hari ni. So, bye guys.